boleh. Terima kasih. Kena sekali lagi terima kasih. Atas baru saya pada atas baru boleh saya nampak berapa orang ada di dalam dewan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Yang berhormat Timbalan Menteri kita Dato' Mustafa Sagmud. Mungkin sebahagian daripada kita jarang ketemu dengan beliau. Mungkin Yang berhormat boleh bangun perhati ke belah sana. Say hello to everyone. Yang bahagia Dato' Haji Megat Sani yang menjalankan tugas Ketua Setiausaha, Saudara Azan Faisal Azlinda, Dato' Muhammad Zahari, pegawai kanan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pagi ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan warga Kementerian Pendidikan Tinggi sekalian. Walaupun dalam kapasiti yang tidak ramai, kerana saya dipahamkan ini adalah tradisinya apabila kita mengadakan perhimpunan bulanan, kita akan buat rotation dengan membawa beberapa hanya pada jumlah yang mampu kita bawa untuk berada dalam dewan ini. Namun saya telah pun memaklumkan supaya pendekatan mungkin kita boleh ubah dan gunakan juga pendekatan-pendekatan baru. Bagaimana kita nak bertemu, bukan hanya bertemu dalam konteks seperti ini yang terlalu statik sifatnya, dan kita berada dalam keadaan mungkin ada yang datang ini dalam keadaan keterpaksaan di mana fokus mind dia berada di tempat lain. Tapi oleh kerana bos suruh datanglah juga. Ya, saya pernah, sebab saya ni pernah berada di bawah, ya, di bawah staf, berada di sana dan juga pernah berada di atas. Sebab tu pendekatan saya tu saya lebih suka relax ataupun agile, ya, yang kita buat program kita. Ada berbagai pendekatan untuk menyampaikan mesej sebenarnya. Tidak semestinya saya berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian menyampaikan satu pandangan. Sebaik-baik proses penyampaian mesej itu, dia mesti bersifat interaktif. Ya, saya bertanya khabar sebagai contoh. Dan dalam tanya khabar tu saya masuk selit-selitkan pandangan-pandangan dan saudara juga menyampaikan, ya, pandangan-pandangan saudara semua. Kerana apa? Pertemuan kita sebegini perlu dilakukan kerana kita nak bentuk satu pasukan kita. Kita berada dalam satu bangunan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dalam bangunan itu masing-masing berada di tingkat mana masing-masing. Dia hidup di dalam kukunnya atau silonya. Dan dia berada dalam kepompong bahagian-bahagiannya, jabatan-jabatannya. Manakala jabatan itu pula merasakan ini adalah wilayah saya,
yang tidak boleh diganggu. No way you can come to my place, kata. Kan? Sebab saya melihat perkara-perkara ini seringkali berlaku. Saya ambil contoh dari segi pengalaman yang sedikit yang saya ada ketika mentadbir, sama ada mentadbir negeri, mentadbir organisasi, termasuk mentadbir sebuah korporat yang besar seperti MAHB. Ya. Yang ini saya tidak rujuk pada mana-mana lah, ya, tak ada yang bercerita. Tapi ketika mana saya menjadi CEO kepada satu badan pemikir, ya, maksudnya waktu zaman muda dululah. Di tempat itu, dalam rumah itu, banglo besar, biasanya kalau untuk think tank punya grup ni, dia akan occupy one very old rooms ataupun old house. Ya. Dalam tu saya terkejut melihat staf yang ada di dalam tu lebih daripada 30 orang. Sudah bayangkan, ya? Kawasannya tidak besar, 2 tingkat. Oleh kerana rumah banglo besar, dia ada 7 bilik di dalamnya. Besarlah, kan? Kompaun yang besar, banglo dulu, yang 70-80 tahun dulu tu, dia punya kompaun besar. Apa yang berlaku ialah, di dalam tempat itu ada 4 jabatan yang dipisahkan antara satu sama lain, dan setiap jabatan dalam sebuah rumah kecil, banglo kecil itu, tidak boleh bertegur sapa di antara satu sama lain. Ya, sebab sistemnya di waktu itu ialah 4 jabatan itu, setiap jabatan itu ada manajernya, ada pengurusnya. Dan apabila saya masuk, saya lihat keadaan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata ini tidak sihat. Kerana kita bekerja dalam silo kita masing-masing. Ya. Kau jaga kau, aku jaga aku. Dan masing-masing compete untuk menunjukkan siapa yang terbaik di kalangan mereka kepada bos. Sedangkan, ya, bagi bos yang baik pula, dia tahu, ya, mana yang kaki duk kipas bos. Ya, bagi bos syok aja. Mana yang betul-betul real yang bekerja. Dan ada kalanya yang bekerja itu tidak diberi, ya, pertimbangan yang sewajarnya. Manakala yang kaki angkat, ampuh, itu yang dianggap yang terbaik. Ada pula yang di kalangannya yang kita lihat dia bekerja dengan keras, tapi bila proses kenaikan pangkat, dia yang paling lambat. Kerana dia tidak pandai, ya, menjaga bos. Dan saya melihat itu semua. Saya kata perlu ada cara lain, pendekatan lain. Kerana bagi saya melihat kesemuanya itu bermula daripada satu masalah sahaja, iaitu tidak adanya interaksi di antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, budaya saya, ya, budaya saya itu, dia tidak memikirkan yang lain, apa nak jadi kepada yang lain, dia tak tahu. Dia hanya tahu adalah dia, saya. Sebab itulah, saudara saya sekalian, dalam ucapan untuk tahun 2024 baru ini, hala tuju kita, apa yang kita nak buat untuk tahun 2024 ini, antara perkara penting yang saya sebutkan ialah kita kena tukar cara kita berfikir, budaya kita, tabiat kita, daripada I
kepada we. Daripada saya kepada kita. Macam mana kita nak bentuk yang dikatakan kita ini? Dia bukan senang ya. Bagi mereka yang sudah terbiasa bekerja dengan I ni, dia nak tukar kepada budaya kita ini, dia akan rasa bahawa akan ada sedikit sebanyak penilaian yang dibuat, mungkin dia tidak akan dibuat penilaian terbaik oleh bosnya. Kerana budaya kita, macam mana bos nak buat pemilihan ni? Ya. Contohnya antara Profesor Zainal dengan Dr. Novi. Yang samanya, macam mana nak buat ni? Dia orang ni bekerja bersama-sama. Bila proses nak kenaikkan pangkat sebagai contoh. Ya. Saya bagi contoh lah ya. Susah kita nak buat tu. Jadi saya nak sebutkan di sini pada saudara-saudara sekalian. Apabila kita ada sikap we ni, sebenarnya kita akan dapat membentuk sebuah organisasi yang cukup efektif dan hebat. Dan saya melihat banyak contoh-contoh itu. Dan saya sebutkan tadi, saya pecahkan tradisi itu dalam sebuah banglo kecil itu. Saya kata runtuhkan semua yang dibuat partition. Saya kata pertama sekali saya nak runtuhkan partition itu. Saya kata partition inilah yang menghalang kita semua daripada bekerja di antara satu sama lain. Tapi dalam bangunan ni takkanlah kita nak runtuh semuanya. Saya ambil contoh kecil. Untuk ceritakan kepada saudara. Bayangkan dalam sebuah banglo yang kecil yang saya sebutkan tadi, 7 bilik. Ya, besarlah rumah tu. Tapi ada 4. Partition dibuat 4. Yang menyebabkan departmen ini tidak boleh bekerja antara satu sama lain. Sedangkan matlamatnya adalah untuk sebuah organisasi bernama, saya tak perlu sebutlah nama think tank tu. Dan begitu juga dalam konteks kita, sedangkan kita bekerja dalam satu bangunan ini, matlamatnya hanya satu, iaitu untuk Kementerian Pendidikan Tinggi kita. Dan setiap saudara-saudari semua mempunyai peranan. Bagi mereka yang mengenali saya ketika saya mentadbir dulu, baik sebagai menteri besar dan sebagainya, setiap saya sebutkan bahawa hatta kepada seorang pembuat kopi, pembancuh kopi itu, bagi saya adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat mustahak. Hormati mereka kerana dia ada dignitinya. Bayangkan dalam sebuah organisasi macam di pejabat menteri, katakanlah Zul saya tu yang dia buat kopi, dia geram dengan saya. Dia instead of dia bubuh gula, dia bubuh garam. Ataupun maksudnya attraction untuk orang datang itu adalah peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, kopi yang dibuat oleh dia itu akan menjadi antara kopi yang akan dinilai oleh orang yang datang dan menghargai bagaimana kita menyantuni ya orang yang datang, pelawat-pelawat. Kadang-kadang pelawat itu dia datang bukan kerana dia nak jumpa dengan menteri. Saya kata dia nak jumpa dengan menteri, tetapi apa yang diservekan oleh pejabat menteri itu bukan suruh magi itu bagi ini, tetapi secawan kopi yang disediakan oleh seorang pembancuh kopi itu dengan rasa yang sedap, dibancuhnya daripada hatinya. Ya, betul. Lain tahu kalau orang buat masak daripada hati dengan perasaan ni, dengan orang yang masak ambil itu je, lain rasanya bagi. Dan dia balik, dia akan ingat. Dia akan ingat tu pejabat menteri itu dia datang kerana apa? Kerana kopinya. Sebab saya kata, yang saya nak sebutkan kepada saudara-saudari sekalian ialah setiap daripada kita, baik daripada bawah pekerja am maupun sampai ke seorang menteri, seorang pengarah, ya, seorang pegawai, seorang ketua bahagian, yang ketua jabatan, semua kita memainkan peranan kita untuk organisasi kita.
Ya, untuk kementerian kita, Kementerian Pendidikan Tinggi kita ini. Jadi saya harap, meskipun pertama kali saya hadir di hadapan saudara saya sekalian dalam perjumpaan himpunan bulanan kita ini, saya nak sampaikan mesej itu terlebih dahulu supaya kita dapat bekerja bersama-sama. Jangan kita bekerja dalam silo, kerana pendekatan pada hari ini pun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan di antara kementerian sendiri tidak boleh lagi bekerja dalam konteks kementerian masing-masing, berlawan di antara satu sama lain. Ya, kementerian ini nak kata dia lebih hebat. Kalau tak boleh selesai masalah ni, dia akan tuduh pula kata kementerian tu tak proses lagi bendanya. No way, no more, saya kata. Lepas tu saya jadi Menteri Luar dulu, saya panggil, sebab tugas saya sebagai Menteri Luar ialah untuk mempromosikan Malaysia, untuk membawa imej Malaysia, dan untuk membawa FDI daripada luar datang ke Malaysia. Tetapi kementerian mana yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya FDI dapat masuk, untuk mengadakan perbincangan? Yang facilitate itu siapa? Facilitate Kementerian Luar, yang berjumpa. Dan Kementerian Luar akan maklumkan kepada MITI, Zafro, this is your role now. We have identified this group and that groups. We are planning, the Prime Minister is planning to go to this country, to that country. So what are we planning to do for the next one? Apa yang kita nak buat untuk kita bawa kemari. Bincang bersama-sama antara pegawai saya dengan pegawai Kementerian MITI. Dan ini saya nak sebutkan, mungkin agak sedikit canggung di peringkat awalnya. Saya kata tak payahlah nak tunggu, saya tengok siapa yang senior, nak kerusi nak duduk sini, kerusi nak duduk sana, siapa nak duduk sini. To me, tak ada. Bagi saya ni, jangan duduk kira sangat bab-bab tu. Kalau you nak duduk depan, pergi duduk depan. Yeah. I don't care so much about that kind of protocols. Yeah. Sebab kadang-kadang disebabkan oleh masalah itu saja, bergaduh besar. Kata orang Perak ni, ya, duduk ni kursi tu, duduk sini, kenapa duduk situ? Dia kata, forget it. Kita ada banyak kerja yang besar lagi, yang banyak yang perlu kita lakukan untuk negara. Seperti mana yang dibuat oleh saudara-saudara semua ni. Kerana saya sebutkan beberapa kali dalam pertemuan saya dengan pimpinan-pimpinan universiti, college, politeknik, saya katakan apa? Kementerian Pendidikan Tinggi ini adalah the brain of the nation. We are the brain of the nation. Brain of the nation apa? Kita ni minda ataupun otak kepada negara. Sinilah terkumpulnya semua orang ni, yang bijak-bijak pandai, yang bijak bistari. Bayangkan kalau yang bijak bistari ini tidak mampu untuk menguruskan diri mereka, organisasi mereka, tidak ada interaksi yang baik sesama mereka, apalagi yang kita boleh harapkan, saudara saya semua. Please, sebab itulah saya kata, mari kita bekerja bersama-sama. Saya tak ambil sangat dari segi protokol-protokol kerja ni, ya. Saya suka berinteraksi. Saya menganggap saudara-saudari semua adalah kawan-kawan saya. Ya. Malah kadang-kala saya panggil bos-bos saya. Semalam pun waktu bertemu dengan semua ambassadors, ya, first time kita dapat hampir 100 embassies yang ada dalam negara berkumpul untuk bertemu dengan Kementerian Pendidikan Tinggi kita. Malam. Dan saya panggil, saya perkenalkan, these are my bosses. Saya kata Dr. Linda, so they can speak, they can jawablah apa yang boleh jawab. Sebab apa? Bukan kerana saya panggil, saya perli dia orang, tidak. Kerana saya menganggap saya adalah sebahagian daripada saudara-saudara semua. Kita ada sebahagian daripada pembentuk dasar, pembuat dasar, penyedia kertas-kertas dasar, ya, pegawai-pegawai, ya, orang yang membawa, orang yang menaip kertas-kertas dasar, ya, staf-staf biasa, PA yang ada. Semua masing-masing kita berperanan untuk mencapai satu matlamat untuk negara kita.
melalui Kementerian Pendidikan Tinggi kita. Sebab itulah saya kata, kalau kita nak bekerja bersama-sama, ya, macam kita seringkali dengar ni peribahasa orang Afrika, ni very famous kan. Saya suka peribahasa orang Afrika, tapi saya pun bukanlah dalam bahasa ni. Orang kata, apa kata orang Afrika, iaitu dia kata, kalau kamu nak pergi cepat, ya, pergi cepat, pergilah sendiri. Kan? Maksudnya bacanya mudah, pergi sendiri. Tapi kalau kamu nak pergi jauh ke hadapan, maka pergilah secara bersama. Ya, maknanya kita duduk kena buat kerja bersama-sama. Apa lagi satu, cuba saudara tengok dalam tengoklah dalam social media tu. Satu lagi yang menariknya, proverb orang Afrika ni ialah dia kata tentang teamwork ini, iaitu semangat berpasukan ini, kalau kita tak ada koordinasi di antara kita, apabila ya kerjasama yang dibuat, tim yang dibina ini tidak ada kerjasama, dia akan membawa kepada kesesatan. Nah, maknanya apa? Maknanya kita punya semangat kebersamaan itu sangat penting. Teamwork itu sangat penting untuk kita bawa bersama-sama ke hadapan. Jadi saya harap kita dapat bekerja bersama-sama, satu pasukan, ya, bekerja dalam keadaan yang baik. Ya, masing-masing mungkin ada dia punya pandangan. Kalau ada pandangan-pandangan itu, dikongsikan pandangan itu. Dan kita elakkan juga budaya-budaya yang orang kata menjadi peruntuh. Ya, peruntuh. Ya, kita sepatutnya kita membantu di antara satu sama lain, membentuk. Kalau orang ni di atas, kita tolong naik, pastikan supaya ketam tu nak naik angkat, lepas tu yang satu ketam lagi tarik semua tu. Akhirnya saling runtuh-meruntuhkan di antara satu sama lain, bukan saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Dia lain pula dengan resam semut. Dia tahu macam mana semut, dia pergerakan walaupun pantas cara macam mana pun, dia cari makanan, tetapi dia membawa dalam satu keadaan yang barisannya yang lurus sekali. Ya. Bersama-sama kita tengok pergerakan mereka. Itulah sifat-sifat yang nak saya sampaikan secara mudahnya. Saya tidaklah berhasrat untuk bagi ucapan-ucapan yang tinggi-tinggi pada kali ini. Yang dalam bab yang kedua saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah berkaitan dengan apa kita nak buat untuk tahun 2024 ni. Mudah aja. Ya. Supaya kita tahu menterinya baru, tahun 2024. Jadi apa yang nak disampaikan, nak dibuat oleh seorang menteri pada tahun ini, dan matlamatnya ialah untuk bersama-sama kita laksanakan agenda kita. Dan ini bukan matlamat daripada seorang menteri, tetapi adalah matlamat daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk pengetahuan saudara saya sekalian dan rakan-rakan yang mendengar dalam YouTube ke FB dan sekarang ini, tahun ini telah pun kita rancang hasil daripada pembincangan kita bersama. Kita tak buat orang kata atas nama ini perancangan menteri ini, menteri dulu buat lain, menteri sekarang ni nak buat yang benda-benda lain. Saya nak tekankan sekali lagi, telah pun saya tekankan berkali-kali, ini adalah merupakan satu dasar pendidikan tinggi negara yang tidak boleh orang kata diputus-putuskan. Dasar pendidikan tinggi
yang telah dibuat sebelum ini, ya menterinya Datuk Seri Khalid. Tetapi tim yang membentuk dasar itu ialah bersama dengan saudara-saudara sekalian. Datang menteri baru, dia tak boleh kata menteri baru ni, dia nak buat dia punya pula tak boleh. Sebab kalau dia nak buat sekali pun, dia akan pergi balik kepada, ini timnya juga. Tim yang ada di depan ni juga. Tim yang di depan ni juga yang akan menyampaikan, memberikan pandangan-pandangan yang tidak banyak berbeza daripada itu. Cuma mungkin ada sedikit tambahan daripada menteri baru ini, bagaimana dia melihat perspektif pendidikan yang ada di hadapan sebagai tambahan kepada apa yang telah pun digariskan oleh menteri terdahulu. Saya nak supaya ada kesinambungan itu, supaya rakyat faham, rakyat tahu, rakyat di luar sana dia tahu apa pendidikan kita, tujuan kita sebenarnya. Sebab itu kita ada perancangan 2015 sampai 2025, dan sekarang ni selepas ni kita akan sambung untuk 2025, sama ada 2025 sampai 2030 atau 2025 sampai 2035. Yang itu kita kena bentuk semula tim kita bagi meneruskan agenda yang telah pun kita letakkan. Untuk tahun ini, saya harap saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan di semua peringkat telah pun membaca ucapan saya baru-baru ini yang telah pun saya sampaikan ke di Universiti Malaya. Antara yang saya sebutkan ialah 5 fokus utama. Saya sebutkan sekali lagi, iaitu fokus kita apa? Yang pertama, penyediaan bakat terbaik negara. Yang pertama. Yang kedua, pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi. Ketiga, pelaksanaan pendekatan baharu program dan perkongsian ilmu. Keempat, pengantarabangsaaan. Dan kelima, pemantapan ekosistem pemboleh daya. Ini istilah tinggi. Tapi masa mudahnya ialah yang pertama tadi, kita nak sediakan penyediaan bakat terbaik negara. Apa yang kita maksudkan penyediaan bakat? Anak-anak kita, generasi yang ada pada hari ini, bagaimana kita nak mempersiapkan mereka dengan bakat-bakat yang terbaik supaya mereka keluar nanti, dia ada kerjanya, dia ada ruangnya. Sebab tu saya kata membina otak dan wataknya. Maksudnya bukan hanya kita nak melahirkan manusia yang serba-serbi hebat di dalam bidang tekniknya, dalam bidang ilmu yang dipelajarinya, tetapi juga kita nak lahirkan mereka yang mempunyai kehebatan dari segi wataknya, akhlaknya, moralnya. Inilah keseimbangan yang perlu kita sama-sama berikan perhatian. Saya ambil contoh satu lagi, iaitu dalam hal pengantarabangsaaan. Sebagai contoh, semalam telah pun kita buat dalam usaha kita untuk menyampaikan mesej pendidikan taraf kualiti pendidikan tinggi Malaysia, untuk menarik seramai mungkin pelajar-pelajar daripada luar, daripada mereka pergi ke negara-negara tertentu dan mereka melihat kualiti Malaysia sama dengan negara-negara barat sebagai contoh. Dan bagaimana kita nak meyakinkan mereka? Jadi mesti ada usaha-usaha daripada kita untuk bertemu dengan mereka. Contoh semalam, dengan kehadiran yang membanggakan, mereka datang ramai-ramai. Mereka nak mendengar sistem pendidikan Malaysia, apa offer yang ada di Malaysia, bagaimana nak bawa pelajar-pelajar daripada luar untuk datang ke Malaysia. Bukan hanya di kalangan student, tapi juga di kalangan scholars dia. Dari segi tenaga-tenaga pengajar ataupun penyelidiknya yang mempunyai kepakaran dalam bidang untuk datang bersama-sama dengan pakar-pakar di Malaysia dan membangunkan kajian-kajian yang terbaik di negara kita. Dan saya juga telah sebutkan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam 5 fokus itu, nanti mungkin ketua-ketua jabatan boleh bincang sama-sama apa yang saya maksudkan. Dan yang seterusnya, kita ada beberapa hal yang kita perlu buat juga, termasuk pendekatan kita 20 perkara yang nak kita laksanakan. Dan antaranya yang saya minta supaya kita berikan
juga penekanan kepada macam mana kita nak kembalikan semula universiti-universiti kita ini, termasuklah politeknik dan sebagainya, benar-benar berperanan sebagai pusat keilmuan. Ya, membangunkan semula korpus ilmu ini. Bicara-bicara ilmu dalam universiti dan politeknik kita. Yang kedua, macam mana kita nak membentuk training untuk melahirkan young leaders, pemimpin-pemimpin muda, kerana melahirkan pemimpin-pemimpin itu adalah merupakan salah satu daripada peranan universiti. Di situlah anak-anak muda dilatih tentang idealismenya, tentang bakat kepimpinannya, yang mengenal pasti mereka ini siapa di kalangan kita, pensyarah dan sebagainya. Lihat, kerana negara memerlukan pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin masa depan negara. Bukan hanya kita fikirkan pemimpin itu mesti dalam kelompok politik. Karena menjadi kecelaruan dalam pemikiran kita pada hari ini apabila kita membicara soal kepimpinan, termasuk ketika mana kita membincangkan tentang kebobrokan politik dan juga kebobrokan masyarakat yang sedang kita hadapi pada hari ini, semuanya berkisar dalam ingat apa yang disebutkan oleh Saidina Ali bila dia disebutkan, bila dia ditegur kenapa zaman kau begitu teruk sekali, dia kata macam sedangkan zaman Umar begitu baik sekali masyarakatnya. Kenapa? Kita tahu yang ni tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar seringkali ceramah ini. Jawab Ali apa? Yang Ali kata, yalah betul, sebab betul zaman aku ini penuh dengan huru-hara dan berlaku kebobrokan. Kenapa? Karena zaman aku mempunyai manusia-manusia seperti kamu. Sedangkan zaman Umar itu mempunyai manusia-manusia seperti aku. Kan? Dia berbeza itu. Sebab itu kita nak melahirkan kepimpinan-kepimpinan di semua peringkat. Apabila saudara lahir saja, mereka keluar saja daripada universiti, bermakna mereka akan menjadi tokoh-tokoh hebat di dalam organisasi mereka. Mereka menjadi pemimpin, termasuk dalam keluarga mereka. Menjadi suami yang baik kepada ahli keluarganya. Demikian juga isteri yang akan memimpin dalam hal ehwal rumah tangganya dengan begitu baik, didik anak-anaknya yang begitu baik. Yang maksudnya ciri-ciri kepimpinan itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dan ini masuklah ke perkara yang ketiga yang kita nak buat, peranan AKAP. Profesor Ashita ada sini. Ini tugas dia teruk kali ini, sebab saya fokuskan kepada AKAP. Saya melihat potensi AKAP itu. Sebab kementerian kita ada pusat latihan, pusat latihan mendidik, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Makanya selain daripada proses latihan, training untuk lecturer dan sebagainya tu, kita juga mempunyai peranan, mempunyai planning yang lebih komprehensif untuk AKAP kita. Tak perlulah saya bincangkan di sini. Profesor kita pun dah tahu tentang apa yang kita nak rancangkan untuk memastikan supaya AKAP itu benar-benar dapat berperanan ke hadapan. Yang keempatnya, ada satu benda yang saya lihat. Ini saya perlukan juga semua penlibatan semua pihak, kerana kita nak buat satu program yang dipanggil sebagai Festival of Ideas. Mungkin orang kata yang macam mana, apa bendanya tu. Kita pernah mencuba di sebuah negeri dulu, dan dia Festival of Ideas ini dia akan jadi macam satu perayaan, sama ada sepanjang bulan kita nak buat ataupun 2 minggu, seminggu, tetapi dia akan menjadi seperti upacara besar di mana
pelbagai aktiviti-aktiviti keilmuan, seminar, conferences, bukan hanya satu, daripada semua pihak. Ia datang sama-sama, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa, dan di waktu itu kita melihat satu perayaan yang sedang berlangsung dalam negara kita. The Festival of Ideas. Maksudnya manusia yang dengan idea-idea besarnya akan datang dan berkumpul, yang kementerian-kementerian mungkin akan buat program-program. Universiti-universiti saya sebutkan, kita ada 20 universiti awam sebagai contoh. Bayangkan sebuah universiti menganjurkan satu program seminar antarabangsanya. Kita ada 20 program seminar antarabangsa yang dianjurkan oleh universiti berkaitan dengan kepakaran-kepakaran yang ada dalam universiti itu. Sekaligus kita mengangkat universiti kita di mata dunia, bawa mereka yang datang daripada luar melihat khazanah ilmu yang ada dalam negara kita. Saya selalu menyebut tentang perlunya ada rasa kebanggaan dengan apa yang kita ada. Saya seringkali katakan kepada rakan-rakan profesor-profesor semua, masalah kita ni, kita merasakan bahawa orang luar, orang lain yang hebat, orang yang bercakap, orang putih daripada luar mari bercerita kat kita dengan bahasa-bahasa yang mulut. Kita rasa bahawa itulah kehebatannya, dan menjadi kita ni seolah-olah menghadapi satu inferiority complex dalam diri kita, iaitu melihat yang di luar itu datang lebih hebat daripada yang ada di dalam. Saya sebutkan berapa ramai tokoh-tokoh profesor, pemikir Malaysia yang ada di seluruh dunia, yang memberi sumbangan di seluruh dunia. Waktu saya jadi menteri luar tu, saya lihat anak-anak Malaysia, profesor-profesor, orang ternama, yang menjadi penasihat kepada badan-badan dunia. Kita perlu ada kebanggaan ini. Bagi saya kata khazanah kepakaran itu ada di dalam ini. Cuma bagaimana kita nak gali, bawa mereka, dan kita paparkan kepada dunia. This is what we have. Ini yang kita ada sebenarnya. Bangunkan balik semangat yakin diri itu, keyakinan atas kemampuan kita. Kita boleh melakukan dengan kepakaran-kepakaran ini. Baru ini sebagai contoh, kita pergi ke Malta beberapa minggu sudah. Tanya Dr. Shatar, tengok rupanya dalam banyak-banyak tu ada seorang profesor daripada UM yang menjadi penasihat kepada ASEM. Dia gerak, walaupun dia dah tak menjadi profesor, dia jadi profesor emerita, bergerak dari dunia Eropah. Mereka memanggil dia, menyampaikan pandangan-pandangan dia. Dia berada di sana, saya terkejut tengok dia. Saya tanya dia, what are you doing here? Dia kata, well, dia berada dalam konteks dunia pendidikan, ASEM, Asia Europe punya ministerial meeting waktu yang saya hadir baru ni di Malta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ke last sekali ialah saya cadang nak buat bersama-sama dengan rakan-rakan semua, iaitu kita buat program Jerayawara. Saya tak nak sebut Jerayawara, pemukiman kita. Pemukiman maksudnya kita turun. Menteri tak boleh duduk dalam pejabat sepanjang masa tanpa mengetahui apa yang berlaku di sana, di luar sana. Jadi saya harap rakan-rakan semua dapat bantu untuk kita, bukan untuk saya, untuk kita turun untuk mengenali masalah, untuk menyelesaikan masalah, untuk bersama-sama membangunkan tradisi akademik di universiti-universiti, peranan kita masing-masing. Bila kita turun, barulah kita tahu. Macam orang tua-tua selalu sebut, kadang-kadang you tengok saya ni daripada jauh, macam itulah begitu juga saya tengok dengan orang. Mungkin pada pandangan dari jauh itu sebenarnya dia panggil hanya ilusi.
Ya. Dia bagi maya. Isa filosofi lah sikit. You tidak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Kena pandang daripada jauh. Dan pandangan daripada jauh itu adalah maya. Miraj. Dari jauh kita lihat seperti air yang ada di hadapan kita. Tetapi apabila sampai ke depan, semakin dekat, rupa-rupanya bukan air. Ia hanya dah fata morgana. Miraj. Maya dia panggil. It's a maya. Illusion to your life. Tetapi bila kita dekat, ya mungkinlah macam ni juga lah di depan ini. Mungkin saudara-saudari pun hanya dengar Dr. Zamri dari jauh, tak pernah dengar, ataupun hanya dengar cakap ni, belum menangkap lagi. Kerana apa? Kerana dia tak dekat. Bila dia dekat, semakin dekat, barulah kita mengenali di antara satu sama lain. Jadi akhir sekali marilah kita sama-sama bekerja sebagai satu pasukan. Ya, tema saya pada hari ini mudah saja, iaitu kita bekerja sebagai satu tim untuk menjayakan cita-cita dan matlamat kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan beliau telah menggagaskan sebuah pembentukan kerajaan yang berasaskan kepada ihsan, ya, bekerja bersama-sama dengan semangat saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Ya, dengan ada juga bukan hanya orang kita bekerja sebagai satu entiti bekerja tanpa ada nilai dan perasaan. Sebab tu beliau seringkali sebutkan tentang ihsan atau compassion. Ya, bila ada compassion tu baru kita tahu orang ni susah, orang ni senang dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua. Dalam dewan ini saya rasa boleh isi, ada boleh 500 next kalau program apa semua. Boleh ya. Nanti kita susunlah dari masa ke semasa dari segi bilangan jumlah yang dapat kita bawa sama-sama untuk setiap kali kita ada program kita bersama-sama. Jadi yang akan datang ni pun saya tidak bercadang untuk bercakap panjang pada program bulanan. Mungkin kita bercakap sikit 15 minit, setengah jam itulah. Tapi untuk kali pertama ni lah saya cakap panjang sikit untuk menyampaikan sedikit sebanyak tentang apa yang kita nak buat untuk tahun 2024. Terima kasih atas kehadiran semua pada pagi ini, dan marilah kita sama-sama bekerja sekali lagi atas prinsip apa yang disebut sebagai amal jama'i, kita kerja bersama-sama dalam satu pasukan, namanya Pasukan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.